Dan dalam simpang siur yang belum menentu, saya hanya putuskan boleh insya-Allah. Dan yang lain masalah tu selesaikan, ada Ustaz Zaliha ada, Naim ada, Tok Bandar ada. Itu kerja mereka selesaikan. Dan saya yakin, kerana kita lihat dari segi hukum, dari segi undang-undang, dari segi masalah masyarakat di sini, semuanya meyakinkan saya, daripada keputusan awal 2019, takkanlah tak mungkin kita buat keputusan yang tegas dan jelas. Sebab itu kita memilih untuk menjaga harmoni, runding dengan baik. Arahan saya konsisten dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan juga kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Datuk Bandar, runding dengan baik. Dengan apa cara dan helah pun, runding dengan baik, mencari penyelesaian baik itu bukan tanda kelemahan seperti mana yang disanggah oleh sebahagian kelompok tertentu. Penyelesaian cara aman, beradab, berakhlak, itu nilai madani. Madani itu bicara soal kemampanan, ya. Pertumbuhan ekonomi, ya. Teknologi dan digital, ya. Tetapi juga nilai dan akhlak dan rahmah dan ihsan. Dan itu bukan saja kepada umat Islam, tapi kepada masyarakat, pelbagai kaum dan agama di sekitar kita.